Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Saya Aida Raihanah akan menjadi host podcast anda pada hari ini. Hari ini kita berbesar hati kerana dapat menerima kehadiran penerbit yang tidak asing lagi dalam industri hiburan tanah air. Bersama saya Puan Fika, penerbit eksekutif, dan Encik Wan Zafri sebagai penerbit. Apa khabar Puan? Encik? Khabar baik. Baiklah, soalan pertama saya, sebagai pembuka bicara, boleh Kak kongsikan sedikit mengenai drama terbaru yang sedang dipromosikan hari ini? Okey, drama terbaru yang baru je tadi kita promosikan adalah daripada novel Yes, Captain Zul Aryan, which is penulis dia adalah Wan Nur Farhana, juga ada dekat sini. Cerita ni memang best. Dia punya peminat dia terlampau digilakan ramai. Wah. So that's why cerita tu akan diterbitkan pada 10 Julai ni. Memang akan jadi besar-besaran. So you all mesti kena tengok, wajib. Have to tengok. Jadi kita kena tunggulah, kita kena tunggu untuk ke penerbitan drama ini, betul? Betul. Baiklah, soalan kedua saya, sepanjang di penggambaran, adakah terdapat pengalaman atau kenangan menarik yang masih segar dalam ingatan Encik dan Puan? Okay, scene the best lah bagi saya adalah dekat Langkawi, which is kita buat scene romantik. Sebab cerita ni dia asal for the first tu dia memang scene gaduh, gaduh-gaduh comel. Sebab cerita ni cerita Yes, Captain Zul Aryan. Dia bertemu dengan Zara Andrea, which is pelakon tu adalah Anna Jobling. Pada asal adalah diorang ni memang suka bergaduh, this and that, and then end up diorang akan jadi macam lagi sweet moment. So sweet moment kita tu memang kita starting buat dekat Langkawi. Baru-baru ni kita buat dekat sana. Scene the best kita adalah dekat cruise. Moment yang paling indah, which is Anna dengan Jazmi Juma, memang diorang buat betul-betul sweet lah moment diorang, macam Titanic gitu. So then lepas tu kita ada juga scene dekat cable car, memang best gila dekat situ. And also scene dekat pantai, which is diorang dengan anak diorang, and then percintaan diorang. So itulah sweet scene lah kita panggil, best scene lah dekat Langkawi. Jadi dekat Langkawi ni jadi paling memorable sebab dari yang tension awal tu dia berubah kepada romantik lah. Yes, betul. Faham. Soalan terakhir saya Puan, apakah harapan Puan terhadap drama ini dan apakah mesej yang ingin Puan dan Encik sampaikan kepada para penonton yang sedang menantikan drama ini? Bagi saya sebenarnya cerita ni dia cerita cinta yang sejenis macam yang kita terbitkan ni, dia dah lama tau. Dulu punya Akasias tau. Sekarang kita nak come back. So bila kita nak come back, korang kena tengok the way kita making tu macam mana, untuk nak bagi penonton nampak yang daripada buku, inilah bila di kaca TV, dia inilah cerita Yes, Captain Zul Aryan. Banyak yang kita boleh tengok dekat dalam tu, dan kita boleh share macam mana kisah perjalanan kehidupan seorang kapten, seorang yang bekerja biasa. So kita boleh tengok daripada situ. Jadi kita kenalah tengok untuk melihat perbezaan daripada novel ke kaca TV. Betul, correct. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Saya doakan agar drama terbaru ini mendapat sambutan yang baik dan terus mendapat tempat di hati penonton dan pembaca novel. Betul. Kepada para pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti pelbagai program menarik di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan nantikan terus episod podcast seterusnya. Saya Aida Raihanah mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.